Dipersilakan Ara Johari. Hai Ara. Hai Ara. Awak tak payah jawab soalan. Alright. Ara silakan. Alright. Alright, okay. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Semua sihat? Semua okey hari ni? Semua dah makan? Alright, okay. Bagus. So maksudnya energi korang masih okey. Alright, first of all I just want to say thank you so much to Mr. Faizal. Di mana Mr. Faizal ni? Tunggu di sini. Thank you so much for this opportunity. It was very wonderful song. Saya suka sangat lagu ni. Dia macam bila nyanyi lagu ni sangat terbuai-buai. And I hope you guys suka juga lagu ni. And also thank you so much to Adi Govinda juga memperkenalkan kami. And ada ke yang dah pernah dengar lagu ni? Cuba tanya buat. Ada tak yang dah pernah dengar? Ada ke? Belum kan? Kalau trailer. Alright, siapa yang belum dengar nanti balik boleh dengar. And I hope you guys suka lagu ni macam orang suka lagu ni. And lastly, saya nak korang support filem Siapa Dia Ini. And teruskan menonton, ajak kawan-kawan untuk tengok filem Siapa Dia. Boleh? Alright. Tanpa membuang masa, siapa yang tahu boleh bersama dengan saya dan dia Cinta Berhenti. So
Bila sweet ni semua orang senyum-senyum je tadi kan masing-masing. Satu lagi yang paling gemuruh untuk Ara Johari. Ara, sebelum kita nak memulakan agenda seterusnya ni, saya ada beberapa soalan nak tanya ke Ara. Sebab tadi Ara dah cakap kan, ini awak punya work experience bersama dengan Faizal, Mas Faizal kan. Mungkin awak boleh cerita sikit waktu pembikinan tu macam mana? Okey ke, menangis ke, okey ke? Saya nangis, saya lagi ni lagu It's a Love Story. Yeah. So first time mana di dalam ni ada jumpa Mr. Faizal, sangat friendly, sangat best, and bekerja dengan dia pun sangat smooth. Sebab bila Ara tak dapat note yang dia nak, dia terus pergi ke piano. Okay, try yang ni, kita try yang ni dulu. So every line dia yang bagi sampai walaupun Ara tak dapat, lama-lama dia jadi macam, oh senang sebenarnya. Tapi that's why lah, Ara suka sangat dia jenis. Itu journey dia lah. Alright. So ini first live session lah untuk lagu ni? First dan sangat nervous ya. Oi. Selalu kita